Kenapa kena buat korban? Ramai orang salah sangka, mereka ingat kata korban ni sekali je seumur hidup. Ada juga yang orang faham korban ni dia seorang buat dalam keluarga semua dah cukup. Sebenarnya kurang tepat. Korban yang terbaik adalah korban yang kita buat dengan apa yang kita mampu. Maksudnya mampu seekor lembu, buat. Mampu 10 ekor lembu, buat. Mampu satu tumpuk saja, buat. Mampu seekor kambing, buat. Itu korban yang terbaik. Sebab korban ni adalah ibadah kesyukuran. Tak. Kalau dalam ayat Quran tu, fasalli rabbika wanhar, Allah kata apa? Allah bagi kita macam-macam, Allah bagi nikmat itu dan ini dan sebagainya. Dan Allah kata zahirkan kesyukuran. Maksud kita syukur dengan nikmat yang macam-macam Allah bagi kita tu, kita lakukan korban. Nak zahirkan lah, Allah bagi macam kat kita sepanjang tahun tu. Jadi buatlah korban. Saya ada dekat kandang korban, akhiri korban dekat Bahang, balik daripada Saudi, pergi ke sana sini, dan alhamdulillah, insya-Allah ini salah satu daripada cabang perniagaan yang saya lakukan, dan moga-moga dengan perniagaan dan ajakan untuk sama-sama orang buat korban, dapatlah ganjaran dunia dan akhirat. Saya tak kisah nak buat korban dengan akhiri korban pun tak apa, nak buat korban sendiri pun tak apa. Yang penting tolong ajak ramai-ramai pakat buat korban. Pastikan kita laksanakan korban yang terbaik, yang termampu daripada kita, dan buat setiap tahun, setiap nama, setiap individu. Moga-moga dengan kita bersyukur, Allah kata la azidannakum, Allah akan tambah. Okey. Salam sayang untuk semua yang tengok video ni. Buat korban lah, jangan tak buat. Azam. Ni awal lagi ni, boleh start kumpul duit.